Assalamualaikum kak. Okey, bagi saya wawai special satu. Alright. Dalam wawai ada apa kak? Ada wawai, ada sayur. Okey. Yang special kita letak ketam. Alright. Kek. Okey. Meatball. Okey. Dan ayam. Okey. So ni bahan-bahannya lah. Okey. Faham? Oh, ada garam. Yang ni apa ni? Ni cuka, ni Okey. kecap sotong. Okey. Lepas tu? Ni kita letak Alright. dan lobak. Lobak masin lah. Ya. Okey, lepas tu? Ni ada minyak bawang. Bawang. Alright. Okey, ni kita buah pula. Ya. Alright. Okey. Okey. Macam ni siap? Dah siap. Macam ni harga berapa? RM6 saja. RM6 saja. Okey kak, bagi saya nasi komok tu. Alright. Nasi komok nasi macam mana? Nasi komok macam nasi ayam. Nasi ayam ah. Ya. Bawang goreng. Alright. Sos. Okey, oh ada sos ah. Yang ni sos apa ni? Sos Thai. Ini sos Thai. Okey. Kita letak timun. Alright. Salad. Okey, then Ayam. sekejap saya bagi pohon lah. Alright. Okey, oh ada sup sekali. Ya, ada sup sekali. Alright. Okey. Okey, macam ni harga berapa? RM6. RM6 eh? Ya. Alright. Kita bermasa dari pukul 12 tengah hari sampai 6 Okey, cuti hari apa tu? Cuti Jumaat hari yang Sabtu. Oh, lokasi kedai jalan masuk ikut Kampung Sakat dekat Taman Sri Dergo. Bagi pulut ayam satu. Alright. Alright. Okay. Awesome. Alright. Okey, macam ni siap ah? Siap dah. Okey, macam ni harga berapa? RM6. RM6 eh?